Hari ini kita nak belajar sesuatu dari cermin kereta, ataupun kita nak dapat panduan dari cermin kereta. Cermin kereta ni ada 3. Kita tengok yang pertama, iaitu cermin hadapan. Dalam pemanduan, cermin hadapan untuk melihat ke hadapan, iaitu kita nak meneruskan perjalanan, mesti kita tengok cermin hadapan. Tetapi dalam kehidupan seharian, melihat cermin hadapan ini diumpamakan orang yang berpandangan jauh, berwawasan dan bercita-cita apa yang ingin dituju. Ada cita-cita, ada matlamat yang hendak dituju. Itu cermin hadapan. Yang kedua, cermin belakang. Ada cermin belakang. Kita masa memandu, kita perlu tengok ada kenderaan lain dan sebagainya. Tetapi dalam kehidupan seharian, melihat cermin belakang ini ialah kita tengok masa lalu, iaitu sejarah yang telah kita tinggalkan atau yang kita telah lalui. Sebagai apa? Sebagai panduan untuk meneruskan perjalanan. Yang ketiga, cermin apa yang ketiga? Cermin kiri kanan kita, itu cermin sisi. Kita kena tengok juga dalam pemanduan. Kita tengok sama ada kereta, motosikal, pejalan kaki dan sebagainya. Sangat selamat kalau kita juga cakna kepada cermin sisi. Tetapi ingat, dalam kehidupan seharian, kita kena maksud tengok kiri kanan ialah kita melihat kemungkinan-kemungkinan ataupun halangan-halangan yang datang tanpa diduga, sama ada dari kiri atau dari kanan secara mengejut. Maka kita kena yakin dan tanamkan dalam diri kita bahawa cermin tidak pernah retak. Cermin tidak pernah retak walaupun ditilik oleh orang yang huduh wajahnya. Orang yang huduh tengok cermin tidak akan retak, pecah dan sebagainya. Dan kita kena yakin juga, cermin tak akan pertama licin menjadi baik, elok kerana ditilik oleh orang yang cantik wajahnya, tidak memberi apa-apa kesan. Okay, kena yakin. Maka jadikan cermin sebagai panduan, baik sebagai semasa memandu maupun jadikan ia sebagai panduan untuk kita lihat, tengok berbagai kemungkinan dalam kehidupan kita. InsyaAllah bermanfaat.